Pernah tak badan kau penat gila, tapi bila baring, mata langsung tak boleh pejam? Dada rasa ketat, nafas pendek, perut tak selesa, fikiran pula tak berhenti bercakap. Esok nak kerja, tapi badan rasa macam tak pernah rehat. Ramai tak sedar, benda ni bukan sebab lemah mental. Ini tanda sistem saraf kau terlalu lama berada dalam mode survival. Tekanan, trauma lama, stres harian, semua tu tersimpan dalam badan, bukan hilang dengan tidur. Sebab tu wujud satu kaedah yang sangat semula jadi, namanya TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise. TRE ni unik sebab tak guna ubat, tak perlu suplemen, tak ada sentuhan, tak perlu bercerita kisah hidup. Kau cuma biarkan tubuh buat kerja dia sendiri. TRE sangat sesuai untuk kau yang selalu anxiety, panic attack, ada GERD tanpa sebab jelas, susah tidur walaupun badan letih, penat tapi tak tahu apa yang sebenarnya badan kau simpan. TRE bukan teknik biasa. Ia dah digunakan di seluruh dunia untuk bantu lepaskan stres and trauma melalui mekanisme semula jadi tubuh manusia. Sekarang, aku ada sediakan sesi bimbingan TRE supaya kau dapat buat dengan selamat, perlahan dan ikut kemampuan tubuh kau sendiri. Kalau badan kau tengah minta dilepaskan, jangan lawan. Dengar, klik link di bio sekarang, jom bagi tubuh kau peluang untuk pulih dengan cara yang Allah memang dah cipta.